Yang ke-51 ni, adakah boleh selawat antara tarawih? Mohon pencerahan. Hai. Tak ada lah dalam riwayat sahabat-sahabat dulu dia duduk selawat celah-celah tu. Cuma kita jangan lupa selawat itu salah satu daripada ibadat yang diperintahkan kepada kita. Tapi kalau kita mesti tetapkan setiap kali 2 rakaat kena selawat, kalau tak selawat jadi ni masalah, menetapkan tempat itu bermasalah. Jadi kita kata nak baca bismillah tawakal, tak nak baca pun jangan menimbulkan masalah. Jadi kita baca senyap-senyap lah. Nabi sahabat mereka selawat sampai gia 5 nah pula kan. Jangan. Tahu selawat gia 5? Derah lah. Pasal tu dia ada 3 gia. Kalau yang pertama tu Allahumma salli ala Muhammad tu derah sikit. Tapi hak akhir tu laju sekali dia dekat. Hak dekat nak sudah tu, dekat nak boleh cendok tu lagi derah. Budak-budak duk main luar derah tu, nak habis satu tarawih masuk. Jadi kita kadang-kadang banyak benda yang kita patutnya kita nilai. Kita tengok balik amalan-amalan yang kita buat berdasarkan kepada sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.